Hai guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita nak try masak pesta. Ni untuk sarapan pagi. Kita nak merasa apakah rasa dia, sedap ke tak. Kalau sedap, kita boleh repeat order. Nanti kita nak try lah masak dia. Nak rasa okey ke tak rasa dia. Guys, kat sini kita mula-mula kita panaskan air untuk merebuskan ini spaghetti ni. Kita kena rebuskan dulu. Okey guys, ni spaghetti ni dah saya cuci bersih. Sekarang kita letakkan dia dekat air yang dah mendidih ni. Kita masakkan dia. Kalau rasa dia okey, sedap, kita boleh repeat order. Ni baru first time nak merasa ni guys. Sini ada bahan-bahan dia tadi yang dalam mi spaghetti tu. Nanti kita buka dan kita campurkan dekat spaghetti yang kita rebus tu. Kita ikut cara-cara yang ada kat belakang ni. Ni rempah-rempah dia dah pun saya buka dari tempat dia. Nanti kita nak masukkan spaghetti kat dalam sini. Spaghetti segera guys. Ni spaghetti yang kita rebus tadi, kita buang air dia dan kita tapis. Sekarang kita nak letakkan dia dalam perancah spaghetti tadi tu. Okay guys, sekarang kita masukkan dalam ni dan kita gaulkan dia biar bahan-bahan semua tadi tu sebati kat spaghetti ni. Kalau dia sedap, okey, kita beli lagi. Kalau tak sedap, kita tak akan beli lagi. Ni spaghetti segera ni guys. Sekarang ni macam-macam lah. Oh, macam-macam je ada dijual. Okey, kita nak try rasa dia okey ke tak. Rasa dia pedas-pedas. Okey, mantap. Lain kali kita try beli lagi sebab sedap guys. Bolehlah kita beli lagi ni
sebab rasa dia okey, sedap. Mantap. Okey guys, selamat mencuba. Ni sedap ni guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan anda untuk pagi ini, untuk hari ini, dan semoga sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita untuk hari ini guys. Bye bye. Love you all. Bye bye.